ataupun perasaannya sudah tidak ketahuan lagi. Betul tak tuan-tuan? Ini pertanda bahawa beliau tidak ada mempunyai keyakinan diri untuk memenangi pilihan raya PRU yang 13 ini tuan-tuan. Oleh itu tuan-tuan kena kerja lebih sikit lagi, terutamanya pekan. Oleh itu saya menjemput ketua penerangan kita, Ustaz Suhaimi, naik ke pentas dan menyampaikan ucapan. Silakan Ustaz Suhaimi. Apa tangkap ini mana ni? Takbir. Takbir. Nanti bagi tahu besok bagi tahu. Besok lusa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memuliakan Mursi Majlis Kapten Ayatuddin, yang dikasihi pimpinan PAS yang telah hadir, Ustaz Yusuf Embung dan Ustaz Nasruddin Hasan Tontowi, kepada Ustaz Abu Kasim yang di-Ketua PAS Kawasan, pimpinan-pimpinan PAS, pimpinan-pimpinan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat, tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Biasa trailer ni saya dah ikut 4 hari. Kita akan mulakan dengan sama-sama kita nyanyikan lagu negara. Jadi, dan kemudian diikuti dengan lagu PAS. 2 lagu boleh? Jadi saya nak minta tuan-tuan bangun untuk kita nyanyikan 2 lagu itu, ikut muzik dan ikut suara latar yang telah ada pada trailer. Bangun. Okay. Lagu PAS. Lagu reformasi. Satulah wahai kaum muslimin, dengan semangat penuh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh jalan. Satulah wahai kaum muslimin, dengan kebersihan kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Rasulullah, dengan berkenalah Islamiyah. Korbanlah wahai yang beriman, dengan harta dan segala kepunyaan.
muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh jalan. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan obor singa kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Rasulullah dengan matlamat daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta segenap kepunyaan. Bergeraklah ke gerbang jasa dalam menyembuhkan anak surga. Sucikanlah niat di hati, indahkanlah bertanda janji Rabbi. Selamatlah hati Islam melangkah, membimbing umat bermedan siasat, berpemankan Al-Quran dan Sunnah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Baik. Pertama-tama saya lafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berhimpun dan trailer ini sampai tepat pada masanya di Parlimen Pekan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lebih unik lagi ialah apabila trailer ini sampai ke negeri Pahang. Trailer ini telah berada di negeri Pahang sejak 1 hari bulan April. Betullah saya kata uniknya, ketika trailer ini berada di negeri Pahang, Parlimen dibubarkan semalam. Ini juga satu petanda yang sangat baik kepada PAS di negeri Pahang dan Pakatan Rakyat di negeri Pahang, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semalam hari Rabu Parlimen dibubarkan. Bagaimana polisi sebut? Kan tahun lepas sebenarnya dah bubar. 2012. Dia pilih hari Rabu pula. Kawan-kawan saya telefon, Ustaz tahu tak sebab apa pilih hari Rabu? Saya kata, mana aku tahu. Dia kata sebab Rabu tu, RABU tu, rakyat akan buang UMNO. Tu yang Muhyiddin Yassin kata. Kan? Muhyiddin Yassin tanya Datuk Najib. Dia kata, yang kamu pilih hari Rabu, siapa suruh? Datuk Najib kata, mana aku tahu. Tuan, hari ini baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, trailer kita ni dah bergerak seluruh negara dan hari itu sampai rosak. Dan saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, kru-kru yang ada lebih daripada 8 orang bertungkus lumus. Ada sebahagian daripada mereka, tuan-tuan sekalian, sebulan datang balik rumah ni. Tuan-tuan baru semalam tidur dengan bini. Kan, Ustaz Yus Laidi, pengarah Japan, 4 hari dah ikut konvoi, 4 hari dah tak balik rumah dengan kereta dia tu lah, ikut konvoi. Kan, tak jumpa anak, tak jumpa isteri. Kan, cuma tak sampai peringkat tengok tiang bendera, nampak isteri tak sampai lagi. Jadi mana mereka berkorban? Tengah jalan disekap oleh JPJ. Kalau di Taipei disekap oleh JPJ, dia cek tayar, dia cek semua buka ni. Tengah tepi, parking tepi jalan, dalam satu sekatan, parking tepi jalan, semua buka. Nak tengok apa benda dalam, kot-kot ada cincin 24 juta, mana tahu. Sampai delay program, tertangguh di Parlimen Gopeng sejam tertangguh. Tak ada apa benda pun. Nak kata nak keluar surat saman ke, kesalahan lalu lintas ke, tak ada permit ke, semua lulus. Bila kita tanya banyak, pasal apa jadi macam ni? Arahan orang atas. Kita tahu arahan orang atasnya yang pay dia. Dia boleh kata arahan orang atas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah di atas semangat mereka bersungguh-sungguh untuk pastikan trailer ni sampai tepat pada masanya.
Kan? Walaupun sebenarnya lepas program, patutnya lepas program di Keratung tadi, rehat di Keratung pukul 3 baru tolak, tapi bimbang takut sampai lewat. Lepas program Keratung terus mari sini. Terus mari sini. Maknanya komitmen mereka bersama. Saudara tuan-tuan sekalian, hari ini kita semua rakyat nak buat perubahan. Kita nak buat perubahan. Dato' Najib mutakhir ni dia cakap dia lain sikit. Kan? Baru-baru ni dia sebut, dia kata kalau kalah Barisan Nasional di Malaysia, saya tak ada kerja. Oh, dia dah bincang soal dia tak ada kerja. Saya beritahu pada tuan-tuan sekalian, saya bimbang tak ada kerja. Kalau sekiranya dia menang sebagai ahli parlimen dekat, itulah kerja dia. Itu kalau dia menang. Baik, kalau dia tak menang, dia tak payah bimbang, dia tak payah susah hati. Saya akan mencadangkan kepada kerajaan yang baru, Perdana Menteri dan Kabinet. Kita sayang Datuk Najib ni. Kita cadangkan supaya kita lantik dia. Kalau dia kalah juga dipegang, kita lantik dia sebagai duta Mongolia. Tuan, tapi malah kita tak sezalim itu. Lumet. Tuan-tuan sekalian, bila rakyat nak buat perubahan hari ini, rakyat dah bersiap sedia untuk buat perubahan. Tuan-tuan tahu dah apa yang dicanang di kampung-kampung supaya rakyat ini terus diburu dengan ketakutan untuk buat perubahan. Apa dia? Antaranya dia akan sebut, dia kata jaga pakcik, jaga makcik-makcik sekalian. Kalau menang Pakatan Rakyat di AP jadi Perdana Menteri, makcik-makcik pun astagfirullahalazim, terkejut dia jadi Perdana Menteri ni. Kalau menang Pakatan Rakyat, dia kata Kristian agama resmi pakcik. Kawan tersedak tengah makan nasi ni. Ini semua pembohongan. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada fakta yang kita ada. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu, DAP bertanding 46 kursi sahaja tahun 2008. Kalau bertambah pun dia tak lebih daripada 50 pun 51, 50 lebih kurang gitu je pertambahan. Ada beberapa kursi yang dalam perundingan antaranya diserahkan kepada DAP, antaranya kursi Bentung. Dulu PKR bertanding, tahun ni DAP bertanding, dia letak wang tak tanding. Sebab apa? Sebab ada orang janji kalau kalah Barisan Nasional di Bentung, potong telinga. Tuan-tuan boleh hantar dah resume untuk kerja kosong ni. Hantar pada saya resume, pada saya. Kalau menang Pakatan Rakyat, saya proses lah. Kita lantik mana-mana yang pakar, siap sedialah kelak telinga. Kau janji sangat, bercakap angkuh, bercakap sombong. Kalau awak yakin menang pun jangan cabar lah sampai kelak telinga. Tuan, ini antara. Maknanya kalau bertambah pun tak banyak. Baik, katalah DAP bertanding 50 kursi. Daripada 222 kursi, kursi parlimen ni 222. 50 kursi itu baru 21%. 22%. Tuan-tuan, kalau dia menang semua pun, dalam politik tak mungkin dia menang semua. Ada tempat dia akan kalah. Maknanya kalau dia menang semua pun, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri, sekurang-kurangnya mesti dapat sokongan 112 kursi. Tuan, kita orang kampung bila tak ada maklumat ni, dia kata DAP jadi Perdana Menteri, kita percaya. Kalau Linkin Siang nak jadi Perdana Menteri, dia tak tanding kat Kelang Patah, dia tanding kat Ipoh, tempat dia menang dah. Ni dia pergi bertanding di Kelang Patah, di situ Pakatan Rakyat kalah 8,000 undi, dia pergi tanding situ. Kalau dia bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, dia tak pergi tanding situ, kekal di Ipoh. Majoriti dia menang 18,000 di Ipoh, baik dia duduk situ. Tuan, pasal apa dia nak pertaruhkan kerjaya politik dia? Tuan, jadi maknanya daya pemimpin UMNO, dia kata DAP jadi Perdana Menteri, orang Melayu percaya pula tu. Lagipun dia lawan DAP ni, dia lawan MCA. Dia lawan MCA. Maknanya kalau menang DAP, MCA kalah. Bila MCA kalah, orang UMNO yang susah hati macam hati bini pasal apa? Yang kalah MCA susah hati temenung, menangis berguling-guling. Makcik, pasal apa makcik menangis? Habis dah Ketua Melayu. Kat mana makcik? Kat Kuantan habis. Pasal apa? Kat Kuantan habis Ketua Melayu. Habis dah Ketua Melayu. Fuah dia kalah di Kuantan.
Ini cara berfikir yang telah dirosakkan oleh pemimpin UMNO. Dia lawan MCA. Kalau menang di AP, yang kalahnya MCA. Kalau kalah di AP, yang menangnya MCA. Ini yang perlu kita ingat. Daya yang ditanamkan kepada pemikiran orang lain. Kemudian yang kedua, dia kata Kristian jadi agama resmi. Makcik, habislah kita ni. Penganut Kristian berapa dalam Malaysia ni? Penganut Kristian dalam Malaysia ni 9%. Ini statistik kementerian. 9% ni berapa orang? 2 juta daripada 28 juta rakyat. Takkan 2 juta penganut Kristian menang Pakatan Rakyat Kristian agama resmi. Apa punya bangang maklumat yang ditanamkan kepada kita ni? Maknanya tuan-tuan, maklumat yang ditanam pada dalam pemikiran kita, maklumat yang tidak ada asas, bagi tujuan untuk menakut-nakutkan orang Melayu supaya orang Melayu jangan buat perubahan. Tuan-tuan percaya tak UMNO cakap tu? Tuan-tuan, percaya ke UMNO cakap tu? Aku dengar macam percaya je. Ada UMNO kita ni? Ada. Saya tanya balik, tuan-tuan percaya tak maklumat UMNO ni? Ada salah dengar ni. Dia pasal teruja dengan kehadiran rela ni. Jadi dia adik bukan tengok saya sangat tu, dia tengok ufuk, tengok lantai. Aku cakap lah seorang-seorang. Tuan, baik, tuan yang dirahmati Allah sekalian, 2% 2 juta daripada 28 juta. Tak ada asas. Kita percaya tak ada asas. Tak ada asas yang kuat. Kemudian dia main isu kalimah Allah. Kami daripada penerangan negeri, kami keluarkan risalah. Dia akan diedarkan kepada tuan-tuan sekalian. Ini risalah kalimah Allah. Belakang ni tidak ada 5 persoalan yang UMNO mesti jawab. 5 persoalan yang mesti UMNO jawab. Bila isu kalimah Allah ni, tuan-tuan tanya 5 perkara ni pada pemimpin UMNO. Sekarang ni masuk kampung, cikgu kemas, dia masuk kampung. Dia kata, makcik, undi sekarang pilihan baik lah. Nak undi apa? Jadi dia jawab apa? Tuan, jangan kita takut, jangan kita gentar. Sebab yang datang itu adalah makhluk seperti kita. Jawablah dengan cermat dan lidah yang fasih. Aku undi pakatan. Tuan, takik dia depan dia. Tuan, baik. Ni, yang pertama dalam isu kalimah Allah ni, mengapa keputusan Mahkamah Tinggi? Tuan-tuan tahu apa keputusan Mahkamah Tinggi? Mahkamah Tinggi tahun 2009 buat keputusan penerbit majalah Kristian boleh guna kalimah Allah dalam penerbitan. Jadi kenapa Mahkamah Tinggi, keputusan Mahkamah Tinggi tidak berpihak kepada kepentingan Islam? Mahkamah Tinggi Malaysia yang kita kata negara Islam. Yang kedua, hakim yang putuskan orang Kristian boleh guna kalimah Allah ni, nama hakim itu Datuk Lau Bilang. Kita tanya soalan yang kedua, mengapa hakim bukan Islam yang mengendalikan kes? Kita tanya pula nombor 3, kenapa 35,000 naskah Bible bahasa Melayu yang menggunakan kalimah Allah dalam Bible itu dilepaskan masuk di pelabuhan Kelang dan Kuching? Kemudian yang keempat, kita tanya pula mengapa selepas perundingan dengan Datuk Idris Jala, kerajaan membenarkan Bible bahasa Melayu yang guna kalimah Allah dicetak dalam Malaysia? Yang kelima, mengapa kalimah Allah digunakan pada papan tanda gereja di Sabah dan Sarawak? Kita sertakan gambar gereja di Tawau, Sabah dan gambar gereja di Miri. Sabah dan Sarawak ni Ketua Menteri dia PAS ke? Sabah dan Sarawak dia Ketua Menteri di AP ke? Papan tanda gereja guna nama Allah, pasal apa UMNO diam? Tuan, 5 perkara ni tanya kepada orang-orang yang datang cerita bab kalimah Allah pada kita. Ini yang perlu kita ingat. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah sampai peringkat kita bertempur hari ini, berperang dalam pilihan raya lah. Kan? Bendera dah naik. Kan? Kawan-kawan UMNO di Balok beritahu saya, dia kata, Ustaz, dia kata nasib baik Perdana Menteri bubar.
Saya kata pasal apa? Kami ni start daripada 22 Februari 22 Februari hari itu. Dia kata kami dah buat kerja gila babi dah ni. Naik bendera-bendera pun dah koyak dah. Nasib baik dia kata bubar. Dia orang ni tak tahan tunggu lama-lama, lepas pasang bendera, kalau boleh pasang hari ni besok bubar. Kan? Kita kata, saya kata pada dia, awak baru buat kerja 22 Februari. Dah rasa macam gila babi dah. Kata kami pas ni buat kerja daripada tahun nak dengar bubar parlimen ni tahun 2011. Buat kerja. Pasang bendera panjang tengah-tengah tu, kalau babi tengok pun gila. Bukan setakat gila babi tengok pun gila. Tuan-tuan. Jadi kita dah berkumandang dah sembahyang hari ini. Tuan-tuan pun dah bersemangat untuk mengundi. Kita cuma menunggu tarikh pengundian, tarikh penamaan calon dan tarikh undi. Tuan-tuan yakin dan percaya insya-Allah pilihan raya kali ini berdasarkan kepada mood rakyat, kita akan dapati bahawa Putrajaya akan dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Tuan-tuan setuju? Berdasarkan kepada mood rakyat, Pahang pun insya-Allah akan berada di tangan Pakatan Rakyat. Setuju? Kalau setuju, saya lancarkan derma buktikan setuju sudah. Mana petugas? Kan, jangan main setuju, kan main? Setuju derma tak main. Kan? Duit biru tak nak? Derma atas. Baik, sebab lagi pilihan raya ni dalam perang tabuk, tuan-tuan, dalam perang tabuk Nabi cuma angkat tabuk, Nabi tak cakap banyak, berebut sahabat berderma. Tuan-tuan tak bimbang lah, orang UMNO dia sinis, kita putih derma. Tuan-tuan tahulah, lepas pilihan raya ni menang Pakatan Rakyat, tuan-tuan, pemimpin UMNO duduk tepi jalan minta duit. Tuan-tuan, kita hari ni biaya perjuangan kita daripada rakyat, kita akan bekerja untuk rakyat. Tuan-tuan, pergi pada semua orang. Tuan kepada syarikat ini telah memberikan kita guna lori dia berkorban. Kru-kru yang ada ni telah berkorban sampai berbulan, sebulan. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 4 hari tak lagi. Jadi tuan-tuan juga kena buktikan pengorbanan tuan-tuan. Jadi pergi pada semua orang. Baik, saya nak iklan sikit. Yang ada yang saya pakai ni, ini adalah untuk tabung kebajikan kru-kru rela yang pergi merata ni. Tuan-tuan, ada gaji, tapi tuan-tuan faham sendiri lah, parti kita ni bagi gaji pun bagaimana biasa, kawan ni tinggal anak isteri, rumah tangga dan sebagainya. Jadi untuk itu tuan-tuan, ada tabung kebajikan yang boleh tuan-tuan bantu sambil bantu lah, sambil kita beli untuk pilihan raya ni, kita pakai macam. Baik, ini maflar ni yang tebal sikit ni, tuan dapatkan di 2 kopi drive ada di situ. Yang tebal ni untuk muslimat, yang ni RM20, kemudian yang ni RM10. Jelajah kebajikan. Hanya sana lah, kalau saya salah sebut pun sana yang betul. Yang betul muktamad ni sana. Yang ni katanya RM5, yang warna merah dan yang warna kuning ni pun katanya RM5. Kemudian kita ada buku tuan-tuan dapatkan di sana. Ini untuk penceramah, para penceramah ataupun para perayu undi, dia mesti ada maklumat. Yang ni buku yang diterbitkan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia. Bawa Ustaz Nasruddin Hasan, kawan-kawan anak buah dia, Jabatan Penerangan dan Media Baru Dewan Pemuda PAS Malaysia. 101 dalil UMNO khianat Islam dan Melayu. Dia bagi dalam bentuk fakta. Kita dapatkan dengan harga RM5 di sebelah kereta sana. Baik, kemudian ada risalah yang akan diedarkan. Tuan-tuan pastikan risalah ini tuan-tuan baca, jangan buang sampai pula pada orang lain. Bagi penceramah, bagi orang yang boleh bercakap, jadikan maklumat dalam risalah itu, dalam buku itu sebagai maklumat untuk kita sembang, untuk kita sampaikan kepada semua orang. Saya berkeyakinan tuan-tuan teruja dengan kehadiran ini. Saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, duka cita Tuan Haji Mat Sapu tak boleh hadir petang ni, kerana bila dah bubar parlimen ni maklumlah kan, masing-masing dah terima call, tanding kat mana, kursi mana, ada yang tak confirm lagi, ada yang tak confirm, ada yang baru nak confirm dan sebagainya.
di dalam keadaan begitu. Pun begitu, saya hubungi dia pagi tadi, saya minta tolong. Saya kata, Abang Mat, minta tolong sungguh-sungguh. Untuk sebelah malam, Abang Mat kena datang walaupun merangkak. Dia kata, bolehlah kot, insya-Allah, tapi lewat sikit. Jadi tuan-tuan, untuk Tuan Haji Mat Sabuk, insya-Allah malam ni dia akan ada di Sungai Isap. Sungai Isap mana? Sungai Isap Damai. Tuan-tuan terus sampai ujung dah jalan Sungai Isap tu, ada simpang 3, ambil kanan. Ambil kanan, terus kanan, terus kanan tu jumpa tempat ceramah. Padang, depan padang. Rela ni akan parking depan padang. Tuan-tuan hadir sama-sama untuk acara kemuncak malam ini, malam yang terakhir. Trailer ini berada di negeri Pahang. Malam terakhir. Jadi kita orang Pekan, orang Kuantan, orang Paya Besar, Parlimen Paya Besar, orang Negara Mahkota, kita pusatkan untuk berhimpun ramai-ramai sebelah malam di Sungai Isap Kuantan. Boleh hadir? Boleh hadir, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekasaran dan ketelajuran. Kita ada 2 lagi pemimpin yang akan ucap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.